Di tengah-tengah perairan biru Tasik Titicaca yang terletak di sempadan Peru dan Bolivia, terdapat sebuah penempatan terapung yang unik dan ringkas di Tasik ini. Penempatan ini dibina oleh masyarakat Urus menggunakan jerami kering, terutamanya dari tumbuhan totora yang tumbuh di sekitar Tasik. Keunikan pulau terapung ini bukan sahaja terletak pada bahan binaannya, tapi juga pada tradisi mendalam dan kepentingan sejarahnya. Pulau terapung ini pada asalnya dibina sebagai kubu pertahanan untuk masyarakat Urus. Pulau ini ditubuhkan untuk memberi keselamatan kepada masyarakat Urus daripada serangan puak lain. Mereka menganggap Tasik itu sebagai tempat yang sesuai untuk pertahanan kerana ia terletak sekitar 3,000 hingga 4,000 meter dari paras laut, memberikan pengasihan sepenuhnya bagi mereka yang tinggal di sini. Untuk melengkapkan perlindungan ini, mereka kemudian membina pulau terapung. Selama berabad-abad, masyarakat kecil ini telah tinggal di pulau buatan di tengah-tengah Tasik Titicaca, Tasik tertinggi di dunia. Tasik Titicaca telah menjadi hub pertumbuhan penduduk yang ketara sejak sekian lama. Lama-kelamaan, pulau terapung ini berkembang menjadi penempatan kekal yang didiami oleh masyarakat Urus. Mereka telah mengekalkan tradisi hidup di atas air dan mempertahankan warisan nenek moyang mereka. Setiap beberapa bulan, mereka menggantikan jerami yang digunakan untuk membina pulau terapung ini. Mereka mengikat jerami kering dan membentuknya menjadi bejana terapung. Permukaan lantai pulau ini tidaklah berapa rata. Berjalan di atasnya terasa seperti berjalan di atas tilam air. Bagi yang tidak biasa, kaki boleh tenggelam. Pada masa ini, Pulau Terapung Urus merupakan tarikan pelancong paling utama di Peru. Pulau terapung ini juga menarik pelancong dari seluruh dunia. Ramai yang datang untuk melihat sendiri gaya hidup unik masyarakat Urus dan keindahan Tasik Titicaca yang menakjubkan. Walaupun zaman sudah berubah, masyarakat Urus masih mengekalkan cara tradisional mereka. Adapun beberapa kediaman terapung telah diubah sesuai dengan beberapa kemudahan moden seperti memasang panel solar untuk keperluan elektrik mereka. Bercakap mengenai jerami yang mereka gunakan untuk membina pulau terapung mereka, ternyata tumbuhan ini juga menjadi sumber rezeki bagi masyarakat Urus. Penduduk suku ini juga menjual kraft tangan yang dihasilkan daripada jerami. Mereka mengendalikan gerai kraft yang bertujuan untuk pelancong yang melawat mereka selama 10 bulan dalam setahun. Walaupun budaya masyarakat Urus masih terpelihara dengan baik, perkembangan teknologi menyebabkan suku ini kehilangan bahasa mereka kira-kira setengah abad yang lalu. Mereka kini bercakap dalam bahasa Aymara, iaitu bahasa Peru dan Bolivia.